Usahawan dan influencer terkenal, Siti Jamomal, tampil tenang dan matang apabila berkongsi mengenai fasa sukar dalam hidupnya, iaitu perceraian yang dilaluinya baru-baru ini. Meskipun diuji dengan perpisahan rumah tangga, Siti menganggap perkara tersebut sebagai ujian hidup daripada Allah dan satu proses yang membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Orang yang mengandung ni, dia sakit. Apa? Hah? Sinilah. Tengok dia orang. Meh. Comel. Come. Nak tidur. Sini. Boom. Kita. Dia anak sulung kan, dia selalu jadi saksi semua benda. Dia banyak pendam. Jadi aku sedih dia diam. Dia nak luar. Tak tahu tak satu. Ajak. Ayah saya mami. Saya mami tak? Lama terus Diam. sedih. Dia diam je. Aku rasa mungkin tak sedih. Saya sedih. Takkan? Abang okey kan? Abang kuat macam kan? mami kan? Abang sayang mami kan? Abang nak jaga mami kan? Diorang jumpa ayah diorang tak? Jumpa kan? Ada jumpa papa tak? Dam. Malu Malu tak apa. Dia cowok. Ada yang cowok ke tak? Bawa bangun tidur. Apa tu? Semangat. Anak nombor berapa ni? Anak nombor 1. Pagi ni banyak bersabar berdoa, dek. Amin. Kena anak yang cantik. Kuat Siti, anak kecil-kecil lagi. Siti doakan yang baik-baik. Amin. Terima kasih. Amin. Nanti hari Khamis, malam Jumaat, dekat Masjid Setia Alam, Siti ada buat sikit majlis makan-makan. Majlis apa tu? Makan-makan, lepas tu buat doa selamat lah untuk menaikkan balik semangat. Nanti korang datang tau. Niat Siti nak bagi makan lah. Nanti korang datang, okey? Masjid Setia Alam dekat dengan Lotus tu. Ya, Allah bagi ujian sebab dia sayang, sebab dia rindu kita. Dia cemburu kot kita terlebih menyayangi manusia kan. Daripada Johor lah, daripada Indonesia lah kan. Anak Siti berapa orang? Anak Siti dia tendang. Anak Siti 2 orang. Dah rasa dah dia tendang-tendang. Dah terasa dah. Baby tendang Adam. Jangan tendang tu. Ni. Pegang. Selalu Mami suruh Abi yang pegang tangan. Pegang perut. Dah lah.
Dua orang tu masuk dalam perut ke tak? Ha.